Veteran DAP Teng Chang Kim mempersoalkan tindakan Majlis Perbandaran Kulai yang mengarahkan sebuah kilang di Johor menghentikan operasi serta-merta selepas didapati mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri Johor secara terbalik. Menurut beliau, jika terdapat undang-undang kecil yang menetapkan hukuman bagi kesalahan berhubung pengibaran bendera, tindakan yang sewajarnya adalah mengenakan denda yang munasabah, bukannya menghentikan operasi perniagaan. Teng turut mempersoalkan rasional tindakan menutup operasi perniagaan semata-mata untuk mendapatkan komitmen kehadiran pihak terbabit. Sekadar hendak mendapatkan komitmen kehadiran maka ditutup operasi perniagaan. Apa jenis penguatkuasaan undang-undang ini? Denda sajalah kalau salah atau tidak hadir. Kalau ingkar lagi baru tindakan seterusnya. Bukan suka-suka tutup operasi perniagaan. Kalau bank yang silap nak tutup bank, kalau pejabat kerajaan silap tutup pejabat kerajaan. Soalnya dalam satu hantaran di media sosial hari ini. Isu ini mendapat perhatian Kerajaan Johor. Semalam, Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Jafni Mat Syukur berkata, kejadian itu dipandang serius kerana kedua-dua bendera berkenaan melambangkan identiti, maruah dan kedaulatan negara serta negeri. Menurutnya, kejadian itu tidak boleh dianggap sebagai kesilapan kecil atau dibiarkan tanpa tindakan.